Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan mempersembahkan tugasan 2 saya iaitu BMMB 3193 Pengantar Kesusasteraan Melayu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Puteri Dayazalika binti Muhammad Hairi daripada PISMP Bahasa Melayu 2024-2029. Sebelum kita beralih kepada slide yang seterusnya, izinkan saya untuk memberitahu mengenai isi kandungan yang terdapat dalam slide ini. Yang pertama ialah maksud pemikiran dalam prosa Melayu tradisional. Yang kedua, perkara yang tergantung dalam pemikiran prosa Melayu tradisional. Ketiga, sinopsis berkaitan cerita Puteri Gunung Ledang. Keempat, pemikiran yang terkandung dalam cerita Puteri Gunung Ledang. Kelima, kepentingan pemikiran dalam cerita Puteri Gunung Ledang. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Jadi, sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran dalam prosa Melayu tradisional? Jadi, pemikiran dalam prosa Melayu tradisional ini merujuk kepada gagasan, idea, pandangan hidup, nilai dan falsafah yang ingin disampaikan oleh pengarang atau masyarakat melalui karya sastera. Ia bukan sekadar hiburan tetapi merupakan cerminan cara berfikir, sistem kepercayaan dan pandangan hidup masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Kemudian, pemikiran ini lahir daripada pengalaman, adat resam, amalan budaya serta kepercayaan terhadap agama dan moral. Jadi dalam konteks prosa tradisional ini seperti hikayat, cerita rakyat dan legenda, unsur pemikiran menjadi wadah untuk menyampaikan teguran sosial, pengajaran moral dan prinsip kehidupan kepada masyarakat. Jadi, secara keseluruhannya, pemikiran dalam prosa Melayu tradisional ini berfungsi untuk mendidik, memperhalus budi pekerti, memperkukuh nilai kemanusiaan serta memperlihatkan ketinggian tamadun bangsa Melayu dalam bentuk penceritaan yang penuh kiasan dan simbolisme. Seterusnya, apakah perkara yang terkandung dalam pemikiran prosa Melayu tradisional ini? Yang pertama ialah pemikiran keagamaan. Prosa Melayu tradisional sering menonjolkan kepercayaan terhadap ketuhanan, takdir dan konsep dosa pahala. Nilai ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu sangat menitikberatkan aspek spiritual dan yakin bahawa kehidupan di dunia hanya sementara. Banyak karya menggambarkan bahawa kemenangan berpihak kepada kebenaran dan keimanan, manakala kezaliman akan menerima balasan. Yang kedua pula ialah pemikiran moral dan nilai. Jadi, unsur moral menjadi teras utama karya tradisional. Ia mengajar tentang kejujuran, amanah, kesetiaan, keberanian, kasih sayang dan budi bahasa. Jadi, melalui watak dan peristiwa, pengarang ini menyampaikan mesej bahawa setiap tindakan manusia mesti berpaksikan nilai baik. Demi apa? Demi keharmonian hidup bermasyarakat. Selain itu, perkara yang terkandung dalam pemikiran prosa Melayu tradisional yang ketiga pula ialah pemikiran politik dan pemerintahan. Jadi, banyak karya tradisional memaparkan hubungan antara raja dengan rakyat. Masyarakat Melayu menyanjung raja sebagai payung negeri. Namun, mereka juga menegur melalui karya bahawa raja mestilah adil dan berakhlak. Prinsip raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah mencerminkan kesedaran politik yang matang dalam masyarakat Melayu.
Jadi yang keempat pula ialah pemikiran sosial dan budaya. Jadi prosa tradisional ini turut menggambarkan hubungan kekeluargaan, semangat bermasyarakat dan adat istiadat. Jadi melalui cerita, pengarang ni menyampaikan bahawa kesejahteraan hidup bergantung pada kerjasama, hormat menghormati dan menjaga maruah diri serta keturunan. Jadi sekarang kita akan beralih pula kepada sinopsis cerita Puteri Gunung Ledang. Jadi, apa sinopsis cerita Puteri Gunung Ledang ini sebenarnya? Jadi, cerita Puteri Gunung Ledang ini merupakan sebuah legenda Melayu yang terkenal yang berasal dari zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, kisah ni sebenarnya bermula apabila Sultan Mahmud Shah iaitu pemerintah Melaka terdengar tentang kecantikan Puteri Gunung Ledang iaitu seorang puteri jelita yang tinggal di puncak Gunung Ledang. Baginda ni berhasrat untuk memperisterikannya bagi menaikkan martabat diri dan negeri Melaka. Jadi, apa yang Sultan ni buat? Sultan ni menghantar Tun Mahmud bersama beberapa orang pembesar untuk meminang puteri tersebut. Jadi setelah tiba di Gunung Ledang, mereka disambut oleh dayang-dayang puteri dan menyampaikan hajat Sultan itu tadi. Namun, Puteri Gunung Ledang ni menetapkan 7 syarat yang sangat luar biasa dan mustahil untuk dipenuhi. Jadi, apakah 7 syarat yang telah diberitahu oleh Puteri Gunung Ledang? Iaitu yang pertama ialah sebuah jambatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang. Kedua, sebuah jambatan perak dari Gunung Ledang ke Melaka. Ketiga, 7 dulang hati nyamuk. Keempat, 7 dulang hati kuman. Kelima, 7 tempayan air mata dara. Keenam, 7 tempayan air pinang muda. Dan yang terakhir, semangkuk darah anak Raja Sultan Mahmud itu sendiri. Jadi, Sultan Mahmud Shah ni pada awalnya bertekad untuk memenuhi semua syarat. Tetapi apabila sampai kepada syarat yang terakhir, iaitu mengorbankan darah anaknya sendiri, baginda ni mula terhenti dan berasa insaf. Puteri Gunung Ledang akhirnya menolak lamaran tersebut, menandakan penolakannya terhadap sifat tamak, keangkuhan dan ketidakwarasan manusia yang dikuasai oleh nafsu kuasa. Jadi sekarang kita akan masuk kepada fokus utama kita iaitu pemikiran yang terkandung dalam cerita Puteri Gunung Ledang ini. Pemikiran yang pertama ialah pemikiran tentang kepimpinan dan kuasa. Jadi, cerita ini menekankan bahawa kuasa tanpa kebijaksanaan dan nilai moral akan membawa kepada kemusnahan. Sultan Mahmud Shah digambarkan sebagai seorang pemerintah yang terlalu mementingkan kehendak peribadi dan martabat diri sehingga baginda sanggup berusaha untuk memperisterikan Puteri Gunung Ledang. Namun, tindakan baginda yang terlalu mengikut nafsu ini dibantah secara halus melalui watak puteri. Hal ini menunjukkan bahawa pemimpin yang adil bukan sahaja diukur melalui kuasa dan harta, tetapi melalui kemampuan menjaga keadilan, kebajikan rakyat dan menghormati prinsip moral. Seterusnya, kita beralih pula kepada pemikiran yang kedua. Jadi, pemikiran yang kedua ini mengenai nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Iaitu syarat terakhir puteri iaitu semangkuk darah anak raja itu sendiri. Menekankan bahawa kepentingan nilai kemanusiaan dan kasih sayang dalam kehidupan. Cerita ini mengajar bahawa pengorbanan demi
pengorbanan demi kepentingan peribadi atau tamak kuasa boleh menjadi perbuatan yang zalim dan tidak bermoral. Penolakan Puteri Gunung Ledang terhadap lamaran Sultan ini mencerminkan bahawa kesucian moral dan belas kasihan harus diutamakan melebihi kehendak individu atau kepentingan politik. Jadi, pemikiran yang ketiga pula ialah pemikiran tentang moral dan akhlak pemerintah. Jadi, cerita ini menekankan bahawa raja dan pemerintah harus menjadi teladan kepada rakyat. Keangkuhan Sultan Mahmud Shah menunjukkan kelemahan akhlak yang boleh menjejaskan kestabilan negara. Jadi, Puteri Gunung Ledang pula ni menjadi simbol kebijaksanaan, prinsip moral dan ketegasan dalam menegakkan keadilan. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu menghargai kepimpinan yang berakhlak dan tidak takut menegur ketidakadilan secara bijaksana. Seterusnya ialah pemikiran tentang kehalusan jiwa dan kearifan tempatan. Cerita ini menonjolkan nilai kebijaksanaan, kehormatan dan kesucian budi pekerti dalam masyarakat Melayu tradisional. Puteri Gunung Ledang bukan sekadar simbol kecantikan fizikal, tetapi juga lambang kehalusan jiwa dan maruah yang tinggi. Permintaan 7 syarat yang mustahil dipenuhi adalah cara halus dan simbolik untuk menyampaikan teguran moral kepada pemimpin. Ia menekankan bahawa nasihat dan teguran harus disampaikan dengan berhikmah, bukan secara kasar, untuk memastikan mesej diterima dengan penuh hormat. Jadi, pemikiran yang terakhir pula ialah pemikiran tentang maruah, harga diri dan kedudukan wanita. Jadi, Puteri Gunung Ledang menunjukkan bahawa wanita ni bukan sekadar objek yang boleh dimiliki, tetapi wanita ni mempunyai hak dan martabat tersendiri. Keengganannya menerima laporan raja menandakan ketegasan dalam mempertahankan maruah serta kebebasan dirinya. Ini mencerminkan pandangan masyarakat Melayu bahawa maruah diri lebih berharga daripada pangkat atau harta duniawi. Seterusnya, kita beralih pula kepada kepentingan pemikiran dalam cerita Puteri Gunung Ledang. Jadi, apakah kepentingan pemikiran dalam cerita Puteri Gunung Ledang ini? Yang pertama ialah sebagai medium pendidikan moral dan nilai hidup. Cerita ini berperanan sebagai alat pendidikan moral yang menyampaikan pengajaran secara simbolik dan halus. Mesej utama yang disampaikan termasuklah kepentingan keinsafan, tanggungjawab, kejujuran, kesetiaan dan keberanian menghadapi hujan hidup. Jadi, melalui watak Sultan dan Puteri Gunung Ledang, masyarakat ni belajar bahawa keputusan dan tindakan yang tidak berlandaskan nilai moral boleh membawa akibat buruk, manakala kebijaksanaan dan prinsip moral yang kukuh menghasilkan kebaikan. Jadi, cerita ini mengajar generasi muda untuk mengutamakan nilai kemanusiaan berbanding kepentingan peribadi, kuasa atau nafsu semata-mata. Seterusnya, kepentingan pemikiran ini mencerminkan falsafah pemerintahan Melayu lama, iaitu pemikiran yang terkandung dalam cerita ini menunjukkan
konsep kepimpinan dan pemerintahan dalam masyarakat Melayu tradisional. Prinsip Raja Adil, Raja Disembah, Raja Zalim, Raja Disanggah jelas ditonjolkan melalui kisah Sultan Mahmud Shah dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Puteri Gunung Ledang. Cerita ini memberi pengajaran bahawa pemimpin harus menggunakan kuasa mereka untuk keadilan, kebajikan rakyat dan kesejahteraan negara, bukannya untuk kepentingan peribadi semata-mata. Kemudian, kepentingan pemikiran ini menonjolkan kebijaksanaan dan ketinggian akal budi masyarakat Melayu. Jadi, Puteri Gunung Ledang ini menjadi simbol kearifan, ketegasan prinsip dan kesucian moral. Kepentingannya adalah untuk menunjukkan bahawa masyarakat Melayu ini menghargai nasihat, teguran dan pengajaran yang disampaikan dengan bijaksana dan penuh hormat, bukannya melalui paksaan ataupun kekerasan. Jadi, cerita ini memperlihatkan bahawa kebijaksanaan moral dan intelektual adalah ciri utama dalam membentuk masyarakat yang beradab dan bertamadun. Kemudian, kepentingan pemikiran ini juga memberi kesedaran tentang kepentingan nilai kemanusiaan dalam kehidupan. Jadi, pemikiran yang terkandung dalam cerita ini menekankan bahawa nilai kemanusiaan, kasih sayang dan belas kasihan ini lebih penting daripada kuasa dan kemewahan duniawi. Penolakan puteri terhadap lamaran Sultan apabila syarat terakhir ini melibatkan pengorbanan anak raja menunjukkan bahawa keberanian moral dan integriti adalah lebih utama daripada kepentingan material atau politik. Hal ini mengajar masyarakat agar sentiasa menilai tindakan berdasarkan moral, etika dan kesan terhadap manusia lain, bukannya semata-mata keinginan itu sendiri. Seterusnya, kepentingan pemikiran ini mestilah relevan sepanjang zaman dan kontekstual dalam kehidupan moden. Jadi, walaupun cerita ini berasal dari zaman Kesultanan Melaka, pemikiran yang terkandung masih relevan untuk masa kini. Jadi, mesej tentang kuasa, kepimpinan, moral dan kemanusiaan boleh diaplikasikan dalam konteks politik, sosial, pendidikan dan kehidupan harian. Kepentingannya juga termasuk membentuk generasi yang berakhlak, bertanggungjawab dan berfikiran kritis agar masyarakat ini tidak hanya mengejar kedudukan, harta atau pengaruh, tetapi juga menghormati prinsip moral dan nilai kemanusiaan. Jadi sekarang kita sudah sampai kepada kesimpulan pemikiran dalam prosa Melayu tradisional ini. Jadi, apakah kesimpulan pemikiran itu? Kesimpulannya ialah pemikiran dalam prosa Melayu tradisional bukan sekadar luahan cerita, tetapi merupakan refleksi, nilai dan falsafah kehidupan masyarakat Melayu. Jadi, melalui kisah Puteri Gunung Ledang ini, kita dapat melihat bagaimana karya sastera digunakan sebagai alat untuk menyampaikan teguran moral, memperkukuh nilai kemanusiaan dan membentuk kesedaran terhadap pentingnya kepimpinan yang berakhlak. Cerita ini membawa mesej
bahawa ketinggian darjat dan kekuasaan tidak bermakna tanpa kebijaksanaan dan nilai kemanusiaan. Maka Puteri Gunung Ledang bukan sahaja sebuah legenda cerita, tetapi juga manifestasi pemikiran halus bangsa Melayu yang beradab, berakal dan berjiwa luhur. Jadi sekarang kita sudah tiba ke penghujungnya. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai pembentangan tentang tugasan 2 ini. Sekian, terima kasih.